Kacau lah, aduh. Tunggu sekejap pun tak boleh. Dah. Squad, sedia! Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Hari ini adalah hari penting. Tetamu dari negara ASEAN akan tiba di KLIA. Buat yang terbaik dan jaga imej kita sebagai anggota rela. Lepas tu baru kita start mulakan tugasan. Ibnu, kenapa kau sengai-sengai tau? Aku ada buat kelakar pagi ni. Okey. Kampung taklimat kita, keluar baris. Nama aku Ibnu, seorang anggota rela yang berkhidmat di KLIA 1. Sejak menggalas amanah ini, hatiku terpaut pada satu hasrat murni, menjadi insan yang sentiasa memberi, menyumbang dan membawa manfaat kepada sesama insan. Bahkan, mengalihkan seketul batu di tengah jalan pun kurasakan sebagai satu nikmat kecil yang memberi kebahagiaan mendalam dalam jiwaku. Assalamualaikum cik. Salam. Cik, sini tak boleh menunggu penumpang cik. Sini boleh ambil penumpang cik. Saya parking sini. Baru je saya parking sini, je. Tak, saya nampak cik lama tadi cik. Kereta depan lagi lama. Kenapa tak beritahu kereta depan? Nak beritahu saya soalnya. Cik sama cik. Alah, sekejap je. Kau saya nak Cik, kat kalau sampai dah cik tu. berkeras juga, saya terpaksa panggil trafik cik. Aduh. Kacau lah, aduh. Tunggu sekejap pun tak boleh. Dah. Perasaan bangga menyelubungi diriku sebagai anggota rela. Semangat yang membara, keikhlasan yang tulus dan kejujuran yang sentiasa kupegang menjadi kompas hidupku agar setiap rezeki yang kuperoleh menjadi keberkatan bukan hanya untuk diriku tetapi turut dirasai Assalamualaikum bersama. dan selamat malam semua. Senang diri. Alhamdulillah, selesai tugas untuk shift siang pada hari ini. Untuk makluman semua, allowance kita telah masuk. Kalau boleh belanjalah dengan berhemah dan berjimat cermat. Keluar baris. Hari ini, limpahan rezeki daripada tugasku hadir tanpa dijangka. Hatiku terdetik. Aku ingin berkongsi kebaikan ini dengan masyarakat. Sesungguhnya, rezeki yang diperoleh melalui peluh, usaha dan keikhlasan terasa jauh lebih manis dan bermakna apabila dapat dijadikan jambatan kebaikan, memberi manfaat kepada orang ramai yang memerlukan.